Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakum, tajahau. Saya Muhammad Suman Siwam. Kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini mungkin pandangan saya ini kurang popular. Sebab apa yang saya bangkitkan ini bukan isu berkaitan koil haram ataupun isu-isu yang lain. Hari ini apa yang saya nak beritahu, sekadar petu perkongsian supaya semua sedia maklum, dan saya harap semua menonton video ini sampai habis. Ya, baru-baru ini kita dapat tahu Ketua SPRM, ya, Saudara Azam Baki, miliki 17.7 juta saham yang bernilai 800,000, ya, 800k, hampir-hampir sejuta. Jadi apa yang saya nak bangkitkan di sini, ini berkaitan dengan institusi anti rasuah. Ya, sebab dia institusi anti rasuah itu SPRM adalah tiang integriti negara. Seperti kita sedia maklum, ya. Dan jika tiang itu goyah, runtuhlah kepercayaan rakyat. Ya, itu pertama. Kedua, ini bukan soal individu, kita bukan menibai ataupun menjatuhkan karakter seorang individu. Ini adalah soal keyakinan terhadap sistem, iaitu sistem yang dikatakan reformasi. Seperti mana kerajaan Madani selalu melaungkan akan menghapuskan rasuah. Ini adalah reformasi. Kita akan mereformasikan sistem dan kita akan menghapuskan rasuah. Jadi saya harap semua rakyat Malaysia, ya, bukan saya suruh lepaskan isu koil. Isu koil ni kecil, boleh kita selesaikan dengan cara yang baik. Dan ada sebahagian individu dah bertindak. Jadi saya harap NGO lain, ya, NGO turun padang, ya, menitik beratkan isu ini sekali. Sebab ini melibatkan sistem negara, ya, sistem kepercayaan rakyat dan sistem integriti. Ya, sebab perkara ini bukan perkara main-main, perkara ini bukan perkara biasa. Sebab bila mana kita sebut pasal rasuah, kurang popular di kalangan kita, sebab masing-masing rata-rata tidak mahu ambil tahu. Tapi daripada koil haram, ini lagi besar masalah ini. Ya, seperti mana sebelum ini pun saya pernah buat video pasal koil. Nanti jangan tengok sekerat, ya, isu-isu yang saya bangkitkan terus menghukum saya. Ya, sebab saya lihat ini pun masalah besar yang perlu dititik beratkan oleh semua pihak, ya, di bawah rakyat, ya, ataupun di bawah NGO. Kita buatlah demonstration besar-besaran untuk kerajaan Madani ini bertindak. Siapakah naik dragon di sebalik rasuah-rasuah besar begini? Ya, kita perlu tahu sebagai rakyat, sebab kita bayar cukai, tapi duit kita ini diambil sebagai rasuah dan kita juga susah. Dan saya harap kerajaan Madani di bawah PMX tegaslah dalam perkara ini, seperti mana dilaungkan dalam bersih 1, bersih 2, bersih 3, bersih 4, bersih 5. Ya, sebab kita mahukan satu reformasi yang tuntas menyelesaikan masalah rasuah ini. Sebab saya daripada 2021 bercerita pasal rasuah ini supaya dapat diselesaikan dengan baik, ya, dapat selesai dengan begitu tuntas. Tembak mati je yang ambil rasuah. Kita jangan bagi muka, kita jangan bagi peluang untuk perasuah-perasuah ini mengambil rasuah dan menyusahkan rakyat. Ya, ini melibatkan integriti negara, institusi SPRM, dan saya harap majlis-majlis raja pun bersuaralah pasal perkara ini. Bila mana kita semua diam, mereka akan buat dan teruskan buat, dan kerajaan Madani pun macam tak ada fungsi dalam sistem reformasi ini untuk perasuah. Ya, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih daripada saya, Muhammad Suman Siwam.